Sana ya, di sana. Tahu. Ada katil. العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Cantik lah rumah kat sini. Ada taman kat sini. Semalam ni kita bacakan juzuk 2 second quarter sampai juzuk 3 half. To be honest, ini adalah kali pertama aku imam seorang-seorang. Selalunya imam 2 orang, 3 orang. Saya senang sikit kan. Kalau imam seorang ni, dia tu macam penat sebenarnya kan. Tak biasa. Penat sebab macam tak ada stop tau, tak ada stop. Tapi insyaAllah doa lah. Jangan semuanya berjalan lancar. Lepas tu InsyaAllah better untuk aku in the future. Lagi senang aku imam seorang-seorang. Alhamdulillah, ni hari pertama berbuka insyaAllah. Alhamdulillah. So inilah masjidnya. Ini macam gudang. Macam gudang. So macam ni lah kawasan Perth ni. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.